Dia punya excitement lain macam. Dia cakap apa? Saya tengok yang bawah ni bila gold tu ada di tangan, rasa tambah semangat nak menabung. My first gold ni tak berat mana pun. Ialah 1 dinar, ringan saja. Sebab 4.25 gram. Cuma 1 dinar je. Tapi feeling tu beza sangat dengan saya keluarkan duit daripada mesin ATM. Kalau kita keluarkan duit daripada mesin ATM, rasa mau belanja. 4.25 gram ni, harga dia hari ni 2,000. Kalau kita keluarkan RM2,000 cash daripada account ATM, rasa excited, rasa kaya tu 2,000 tebal macam tu. Tapi kalau kita keluarkan emas daripada gap kita 1 dinar, perasaan dia, geramnya mau nabung lebih banyak. Ni apa yang dia cakap. Apatah lagi bila sedar nilai 1 dinar tu dah naik sikit berbanding harga sewaktu pembelian, tambah excited nak menabung. Jadi bila dia cakap pegang dekat tangan, rasa semangat. Okay. Jadi siapa-siapa yang simpan emas, sebaik-baiknya tuan-puan keluarkan emas tu, fisikalkan daripada akaun Gap anda. Okay. Dalam akaun Gap tu adalah emas yang boleh difisikalkan anytime sebanyak 0.5 gram ke atas dalam akaun Gap boleh sudah keluarkan. Tapi nasihat saya, kalau boleh janganlah keluarkan item kecil-kecil banyak-banyak. Keluarkan item besar, 1 dinar, 10 gram, 5 gram, 20 gram. Yang 1 gram, 0.5 gram tu buat koleksi 1-2 keping okey lah. Ya, ingat bukan emas yang menjadikan kita kaya tapi ilmu. So kalau anda mau bermula, tekan link di bawah tulis biru untuk saya guide. Dan kalau anda mau banyak lagi ilmu dalam emas dan kewangan dan juga kisah inspirasi kejayaan penyimpan emas anda empire saya, follow for more tips.